Nafas Cute at Mardi menjadi pilihan kepada Kelab Pemotoran Volvo Klasik Malaysia KVK sebagai destinasi pilihan utama untuk berkumpul dan beramah mesra bersama ahlinya yang berkonsepkan santai dan riadah. Reunion Ride yang bertemakan Breakfast Run 2017 dimulai dengan acara konvoi beramai-ramai bersama kumpulan motosikal besar berkuasa tinggi sebagai kenderaan pengiring yang dimulakan dari titik pertemuan di Sungai Besi. Konvoi yang bergerak pada jam 8.30 itu telah disertai kira-kira 25 buah kereta Volvo antik terdiri dari model 122S Amazon, 144S, 121 Station Wagon dan P1800 yang dikeluarkan sekitar tahun 1956 sehingga 1974. Menurut Sekretari Kelab Volvo Klasik Malaysia, Noel Chuah berkata, objektif utamanya adalah bertujuan untuk mengeratkan silaturahim dan berkongsi pandangan satu sama lain selain daripada sebagai suatu hobi yang unik. Not all just about cars. Of course, that is our main objective. We come together, owners of classic cars. We exchange ideas on how to maintain our cars and how to keep it on the road. It's basically a fun club. Everyone knows everyone. There's not much formalities. So that's how we keep ourselves going and getting to know each other and building up the membership. New members coming in, we're happy to say that we've got a good bunch of youngsters now who are interested in the hobbies, and although it's old class, it's older than most of them, but I think the interest and the wanting to know about these cars and to maintain them in good condition, that's a plus point for the club. Dalam pada itu, KVK turut juga melakukan aktiviti yang memberi gambaran positif kepada masyarakat, terutamanya golongan yang meminati konvoi dan aktiviti pemotoran. Tambahan lagi, kebanyakan ahlinya terdiri dari golongan profesional dan berjawatan tinggi dalam bidang masing-masing. Kehijauan kawasan sekitar di Nafas Cute telah menjadikan sekumpulan penunggang motor besar berkuasa tinggi mengikutinya bagi merasai sendiri ketenangan kawasan di sekitarnya. Daripada grup-grup ni untuk bersatu padu, di samping itu kita nak kempen untuk keselamatan. Lepas tu tempat-tempat ni kita orang dapat tahu tempat ini cantik, menarik kan. So tak jauh daripada pusat bandar. So kita boleh tumpukan bikers di kawasan ni lah. Awan tarikan ya, kehijauan alam sekitar di sini. So cantik, hijau saja. So dengan tasik-tasik. So pada yang rider-rider yang datang jauh tu boleh menginap di Nafas Cute ni. Jadi kami tertariklah untuk berkumpul beramai-ramai, membuat aktiviti sihat. Datang ke sini sambil-sambil kita ride secara berhemah dan kita dapat merapatkan silaturahim. Pada pagi ni buat masa ni kita baru lagi tubuhkan grup ni. So kita hari ni baru ada dalam 20 orang ya. Tak ramai lah. Jadi kemungkinan akan datang kita akan ajak lebih ramai lagi lah untuk datang ke Nafas Cute ni. Saya dah sertai kelab ni selama 3 tahun. Saya ada minat sejak kecil dulu saya minat kereta. So sejak sebelum 3 years back tu saya ada interest in old cars, antique cars. So happen to be saya tersempak with Volvo. Then I pun teringin dan I pergi beli. Then once we bought the car, then kita ada our own workshop. So we send it over there to actually get it refurbished untuk buat balik kereta tu untuk daripada keadaan original. And then already 50 tahun masa saya beli kereta tu. Then saya dah refurbish, give a new paint and everything. So sekarang ni kenderaan tu memang jadi cantik and then boleh jalan. Saya dah bawa kita test drive sampai Koh Samui Thailand pun okey dah, very good. Kereta pertama saya Volvo 122. Then saya
122, 122. Yes, Volvo Amazon 122, 122. That's my first car. And now another car which I have is a Mini, Austin Mini. Mini minor. 2 atau 3 bulan sekali kita akan breakfast run macam yang ni lah. Kita akan 3 bulan sekali kita mesti keluar dan kita buat breakfast run. Breakfast run ni maksudnya kita akan cari mana-mana restoran ataupun mana-mana tempat yang baik kita akan buat. Jadi yang ini untuk tahun 2017 ini tempat pertama saya organize untuk Kelab Volvo Classic. Kelab Volvo Classic ni dia utamakan kepada model 122S Amazon. Ya. 122S atau Amazon lah. Okey. Tapi kita buka kepada ahli lain untuk model 144, 244, 240. Yang itu kita panggil associate member. Okay, kamera freestyle sikit. 1, 2. Freestyle. Freestyle mana boleh lompat ya? Lompat. Okey. Lompat bunyi tak boleh. Lompat tak boleh. Lompat sikit tak lompat. Panas. Okey, cantik. Okey.